Alright. Kita sudah live. Golap lah. Mama. Tengoklah sini. Kena lampu. Tang. Okay, so isteri saya dia tak ikut. Dia akan tinggal kat base. Okay, sebab dia tak sihat. Hari ni dia tak sihat. Dia ada kurang sihat sikit. So saya akan jalan seorang diri dekat atas. Allah ya Rabbi ya Rasul. Bototok. Bototok kata aku. Kau bawa pasal man? Saya bagi dia pegang satu ni. Okay, jom. Kuya. Saya duduk kat base ya. Tengok dia tak kasih Duduk kat base. Ya guys. Ada semut. Farid the Legion. Pada cakap engkau buru janda ke kat sini? Siapa tu? Salih. Ha? Salih. Dia yang baru janda. Dia yang sibuk buru janda, cakap orang buru janda. Ha? Dia kat mana sekarang? Dia dah Pulau Pinang kan? dia dah buang IC Johor dah. Dia dah duduk kat Penang. Tu yang diajak tu. Tu yang kawan tengok siapa pula dia ni macam akaun lah diri. Saleh ni. Apa dia? Ambo nonong. Oh. Hai. Sayang. Aku sampai ni. kenal kau ni. Okey lah. Okay. No worry. Tak dekat kau tak kenal awak tu. Dia pakai nama Rempit Piau. Alamak. Rempit Piau pun dia, biawak hijau pun dia. Awak ni Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya follower baru terjumpa dekat YT Acap si tukang cerita. Ya betul. Terima kasih sebab support. Saya jalan seorang tak ada orang ikut saya. Diorang semua ada kat sini. Okay, sekarang saya jalan seorang kat dalam. So sekarang saya jalan seorang. Tak ada orang ikut saya. Jom kita explore. Bulan Purnama masuk sini. Assalamualaikum brother bulan Purnama. Studio tutup ke? Ramai menantikan studio tu ayah tu. Aduh. Oi. Apa tu? Apa benda tadi? Kenapa kau buat bunyi macam tu? Binatang ke? Bunyi macam garau. Oh, korang dengar bunyi garau ke? Sebelah sini ke? Korang dengar sebelah sini ke tadi? Saya jalan seorang geng. Apa benda ni macam ada orang ikut aku sebelah je ni? Oh, sebelah sini. Ada dengar sebelah sini tadi Oh, pucut. Apa benda? Oh. Cuba goyangkan sesuatu ke? Bunyi sesuatu ke? Betul ke kau ada kat kawasan ni? Oh ya Azrul, terima kasih Azrul. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Cuba kau goyangkan sesuatu. Kau ada kat kawasan ni ke? Bunyikan ke apa ke? Ada orang pakai topi. Tu kau bagi gift. tu kau bagi gift Azrul. Kena kau ni kat lempang orang. Sunyi cok. La. Oh, kat sini ada tandas lah. Saya lupa nak tunjuk dengan korang. Ada toilet kat sini. Berapa ni? Oh, patah anjing. Bodoh, terperanjat aku gila. Setan. Aduh, terkejut aku.
Bengong betul. Dia bukan melata, Mika. Dia terperanjat. Kan, kita dah lah sorang-sorang ni, sunyi kat sini. Tiba-tiba bunyi game macam tu, terkejut juga. Bodoh betul lah. Aduh, yai. Mana ya toilet tu? Saya ingatlah kat mana. Ini semua poyo. Mika, kan. Tak semua orang yang kasyaf boleh nampak. Terima kasih Azrul. Terima kasih. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki. Ada je, tapi takkanlah kita nak mention kan. Tak semua orang mata boleh tembus pandang. Goyang lagi. Goyang lagi. Kuatkan. 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 Lagi. Lagi. Kuat lagi. Yang sana tunggu sekejap. Kuat lagi. Lagi. Kuat, kuat, kuat. Kuat. Kau jangan berhenti. Kuatkan lagi. Kuatkan lagi. Yang kat sana tunggu sekejap. Jadi aku datang sana. Kau nampak tak? Korang nampak tak ni? Nampak kan? Oi, 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 oi. Aku paling tak suka kalau kau buat macam tu. Cipit lah, meremang si. Oi. Kalau berpusing tu bang, sama juga Berpusing macam mana tu Azrul? Tak faham. Kau kat mana ni? Kau dah buat aku meremang ni masalahnya. Cuba keluar sikit tengok. Kenapa aku rasa kau macam dekat sini ya? Janganlah main atas pokok, jatuh ke orang, padan muka kau. Cuba turun kat sini. Oh, daun tu berpusing. Daun berpusing nak tengok keadaan. Kadang-kadang dia kena tiup angin. Kadang-kadang lah. Anjing ke tadi Wan? Ya, anjing. Kawasan ni memang ada anjing kat belah bawah. Apa aku nampak tadi kat sini? Tak payah kabur. Lempang orang. Apa aku nampak tadi kat sini? Base masuk. Ya, apa tuan apa? Boleh naik seorang backup. Aku dah bau tak sedap ni kat sini ni. Mana tu mana? Jalan je terus masuk dalam. Aku ada kat tengah jalan je ni. Kiri. Nanti kami follow. Lincah sikit. Bau dah tak best ni kat sini. Ada bau macam kapur barus. Bukan main menyengat lagi bau dekat hidung. Saya perlukan backup. Ni aku tahu ni ada benda yang berdiri belakang aku ni. Kau kalau nak main, kau jangan main belakang aku. Aku dah cakap. B for bike punya. Aduh guys. Tu kelulup bang. Kelulup. Okay, betul kelulup. Betul. Kelulup kan warna hitam kan?
Ya, saya duduk sini sekejap. Berpeluh nak. Ish. Ni apa tu? Aku dengar. Cek dulu nak duduk tu. Sekarang ada ulat bulu. Tak ada. Kawasan ni tak ada. Saya nak main dekat kawasan sebelah sini tau. Saya nak main kat kawasan sebelah sini. Sebab tuan tanah tu ada bagi tahu kat saya, kawasan ni ada gerbang alam sebelah. So saya nak masuk. Saya nak masuk, nak pergi tengok sebelah sana sekejap. Ada track juga ni. Tapi saya tertarik yang sini. Kalau lag bagi tahu geng, kalau lag bagi tahu. Saya punya internet ni ada masa kadang-kadang dia biol juga ni. Saya nak tukar torchlight. Saya nak main torchlight besar sikit. Baik. Tali kuning. Macam ada laluannya dalam ni. Waalaikumsalam. Arif. Mana tu? Bukit Pilah. Kau kat mana? Ni kat Bukit Pilah ni lah. Ada apa situ? Camping ke? Tak ah. Tiba-tiba ada kakak rocker nyanyi sembilu. Baik sayang. Tolong screenshot. Seorang ke apa? Seorang. Tolong screenshot. Jalannya seorang lah, tapi kat base ramai. Tolong screenshot. Sayang, tolong screenshot. Tolong naikkan brightness. Oi. Apa tu? Lantai bersih kan atas ni? Yap. Ni belah sini ah. Belah sini bersih. Asal bau telur pindang ah? Kat mana bau telur pindang ni? Minta sikit boleh?
Kau jangan wan, aku lapar. Gila masak telur pinang sana. Hai, takkan tu pun nak ajar. Oh, telur pinang ah. Buat apa sana tu? Ah, explore lah, biasalah. Last explore. Sekejap lagi kita dah rehat sebulan dah, kan? Kita dah tak buat explore lagi dah. Ai, bau wangi tiba-tiba ni apa hal? Mana ni? Susah nak masak. Ah, susah nak masaknya. Habis semua daun nak dipakainya. Banyak daun ni ha. Banyak daun ni ha. Cakap kau nak daun apa, aku bawa kan. Oi, apa tu? Bau wangi ni. Kau bunyikan lagi sekali. Aku dengar sebelah sini lah. Kau bunyikan sekali lagi. Lepas siut hari tak sak telur, tak ajak orang. Oi, makin kuat wangi kat sini. Berpolu-polu dah ni. Hello. Makin kuat dah ni wangi kau ni. Aku ikut tau ni bau wangi kau ni. Aku ikut ni. Hello. Stop. Ah, apa pasal? Awaknya. Hello. Hati-hati Tok Wan. Baik. Tuan Saka Hitam, terima kasih hadir. Ini macam laluan motor je. Belah kanan tadi. Ha? Belah kanan. Kat no. Sini kau. Aduh, silau mata aku. Ada kebun. Bau. Lagi sekali dia bagi bau. Rasa macam ada orang tak bagi saya masuk ah. Ya. Baik. Aku naik. Ya. Jangan marah. Sekejap. Nanti kat pondok nanti saya explain bau apa. Sini best ni, satu track. Kenapa tu? Sekejap. Kat pondok nanti. Tak. Bukan bau gulai. Macam perasan tadi tapi tak tahulah betul ke tak. Sekejap Waalaikumsalam. Ui, orang Pulau Tioman singgah support. Terima kasih orang Pulau Tioman. Pui, Pulau Tioman. Tersasul-sasul lidah aku nak nyebutnya. Ada bunyi. Bunyi apa yang?
Jawa nak tukar Minang, gitulah jadinya sasa-sasa. Kuat. Bau anda semakin kuat. Saya terbau minyak atar yang semakin kuat. Sila perkenalkan diri kalian. Tolong perkenalkan diri kalian. Oh, ada track lagi ha. Ulat bulu betul-betul. Bongoklah ulat bulu ni boleh jatuh pula. Terkejut aku. Yang Mikey mana mengajuk? Moki, apa Moki? Gelak korang ya. Terkejut gila ulat. Nanti saya jalan nak menghala balik ke base. Saya nak duduk kejap, saya minum air. Lepas tu sekejap lagi saya bawa korang masuk dekat rumah kosong tu. Saya nak tunjuk dengan korang suasana rumah kosong tu. Kenapa tak naik kat guard tu? Macam biasa, kena halang. Dia tak kasih saya naik, saya tak tahu kenapa. Kan, ni turun tadi pun dia macam seolah-olah dia macam mengiringi kita turun. Lepas tu sampai kat situ dia nampak geng-geng yang lain je, dia dah berundur ke belakang dah. Kamera dada saya tak hidup. Asal dia rentangkan kayu lah, tak boleh masuk. Alright. Kok dia kena agas kat sini. Saya pun tak tahulah dia kena belah mana. Tapi dia kata kat bilik besar. Bilik besar tu jangan masuk. Kan. Aduh. Ni bangunannya. Jumpa kat Melaka nanti Wan. Kawan gerak dulu. Jumpa kat Melaka? InsyaAllah. Baik. Nanti apa-apa DM lah. Apa-apa DM. Dah bagi nombor kan? Nanti kawan DM. Hello. Tapi saya tak nak masuk dalam rumah lah kan. Kita main kat luar je. Paku. Wah, ni rumah dia. Kok dia kena agas kat sini lah. Ni ke dalam bilik besar ni ke yang dia kena? Saya tak nak ambil risiko yang nak masuk dalam ni. Siapa yang ngentam kepala aku belakang ni? Sakit kepala aku. Aduh. Jangan dicengkam kepala aku ni. Sepak dengan orang. Dia kata bilik nombor 1. Bilik nombor 1. Yang inilah kot. Nanti kita jumpa pantat anjing. Bodoh lah. Bangkek. Nanti kita jumpa je kat bunga. Sebab tak pernah ketemu kan. Boleh. InsyaAllah. Oh, tangga mak.
Ha? Awak dah kacau base, datanglah kemari. Alah. Aduh. Gampang lah. Ish. Ini kena hati-hati sikit. Paku. Aduh. Au. Ana. Bontot lah kau ni. Kau dia ni tak. Salah si Wei kau saja. Tengok apa? Dia tidur. Assalamualaikum Kang. Kat mana malam ni Batu? Malam ni kita dekat Bukit Pilar. Kat Bukit Pilar. Hujan Abang Arik? Woi, dia gelap weh. Hitam ke? Chong, kau buat apa kat situ, Chong? Kacau orang lu bodoh. Weh, pocong pada cakap weh. Kau nak kacau orang kenapa, Chong? Abang kerja aku nak biasa kau orang bodoh. Nampak gigit je. Weh, sebelah kau. Ya